Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita diberi izinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama di dalam kita punya kuliah subuh, dan kita bersyukur kita diberi kesihatan yang baik dan kita diberi ruang masa oleh Allah Subhanahu wa taala, satu nikmat masa dan nikmat kesihatan. Tak boleh nak ni sekejap. Tak keluar, tak tahu kenapa. Kita akan sambung pengajian kita ataupun perkongsian kita tentang faraid. Sebenarnya kita dah lepas beberapa perkara tentang faraid. Kita dah lepas tentang teori, dan kita masuk kepada beberapa kita sudah masuk kepada teknikal, contoh pengiraan, dan kita akan pergi lihat kepada beberapa perkara yang lebih advance sebenarnya dalam faraid ni. Dan sebab tu saya minta disambungkan kepada ni teruslah, supaya lebih menjimatkan masa daripada saya menulis di whiteboard. So alhamdulillah, dia iPad benda baru, saya pun tak apa tu. Yang kali kena bawa MacBook kot, dia lebih lebih tradisional dan lebih menjiwai. So alhamdulillah. So hari ni kita akan sambung. Saya sebelum Ramadan, pada bulan sebelum Ramadan, bulan Syaban. Bulan Syaban tu kita dah terlepas satu bulan kelas sebab saya tak sihat, dan hari ni insyaAllah kita diberi kesihatan yang baik, so kita boleh teruskanlah. So hari ni kita akan lihat contoh. Ini salah satu contoh pengiraan yang berdasarkan real case. Di sini dia terus saja kepada pengiraan lah, dia tak ada soalan. Soalannya dalam buku saya ni. Saya kalau tengok macam ni pun saya dah boleh explain, cuma saya baca soalan dia lah. Ini soalan real ni.
Ayah saya meninggal dunia dengan meninggalkan seorang isteri, 5 orang anak perempuan dan 4 orang anak lelaki. Isteri arwah ayah saya adalah ibu tiri saya yang baru bercerai dengan arwah ayah saya tetapi masih dalam tempoh iddah semasa ayah saya meninggal. Bagaimana pengiraan faraid bagi harta pusaka peninggalan arwah ayah saya? So yang bertanya ni dia memang sentiasa dia akan memposisikan dia dalam situasi dia. Dalam situasi dia kan, dia kata arwah ayah saya meninggal dan meninggalkan ibu tiri saya yang sudah pun bercerai, tetapi arwah ayah saya meninggal dalam tempoh iddah talak raj'i. Jadi dia sebut dia tu anak meninggalkan ibu tiri kan. Jadi kita di dalam pengajian faraid kita kena convert balik. Kita kena convert balik soalan tu. Kita kena posisikan kepada si mati. Si mati meninggalkan siapa? So si mati meninggalkan anak, iaitu orang yang bertanya tu, dan meninggalkan isteri. Jangan kita kata si mati meninggalkan ibu tiri. Jadi pening pula. Itu mula-mula sekali bila kita terima soalan, kita kena pandai convert. Katanya guru saya, Ustaz Abdul Halim, kita tak boleh salahkan kepada orang yang bertanya. Orang bertanya dia posisi dia lah, dia dengan anaknya, dengan ibu tirinya, kan, dengan dia tak ada adik-beradik dengan mak tiri dianya. Lepas tu suruh kira faraid. Kalau kita tak mahir, kita dah jadi confused. Jadi bila kita convert, sebenarnya si mati itu ialah seorang lelaki, seorang suami meninggalkan isteri. Tak ada dah ibu tiri tu. Ibu tiri tu dah tak ada dalam faraid. Yang adanya adalah isteri dia lah. Yang dia sudah pun bercerai dengan talak raj'i tetapi meninggal dalam tempoh iddah. Dia salah satu kuruk. Salah satu kuruk ni tempoh iddah bagi mazhab Syafi'i ialah 3 kali suci. 3 kali wanita yang diceraikan tu suci. So belum habis 3 kali suci dia adalah dalam tempoh iddah. So jika bercerai maka dia masih lagi layak untuk mewarisi harta pusaka si mati bagi yang bercerai secara talak raj'i. Berlainan dengan yang bercerai secara talak bain, sama ada bain sughra ataupun bain kubra. Itu sebab itulah kita belajar faraid, tapi tiba-tiba kena belajar nikah kahwin pula. Sebab itulah di awal-awal dulu kita kata belajar faraid ini ialah nisful ilm, separuh daripada ilmu. Walaupun kita belajar faraid, dia berkaitan juga dengan ilmu nikah kahwin. Sebab kalaulah bercerai dalam tempoh iddah, dia masih lagi dikira sebagai sebahagian ahli keluarga kerana dia boleh bersatu kembali dengan rujuk. Tetapi kalau bain sama ada sughra atau kubra, dia tak boleh lah. Sebab bain tu pun dia tidak ada iddah kan. Bahkan kalaulah bercerai dengan janda berhias, lagi kita confuse kan. Dia seorang datuk, dia kahwin dengan setiausaha sulik dia di Thailand. Kemudian bila habis akad nikah itu, dating telefon datuk. Dia kata balik segera. Datuk takut ke dating? Ya, saya ceraikanlah isteri dia, baru je kahwin kat sini, kat isteri dia ceraikan isteri dia. Sebab dia takut ke dating. Baliklah dia segera, balik segera dalam keadaan takut, accident, mati datuk. So soalan dia, berapakah isteri datuk? Kira faraid datuk lah. Datuk tu panjanglah pula cerita, nak baca masalah datuk tu pun dah 15 minit. Cerita datuk saja tu baca dia punya fakta kes pun dah 15 minit. Lepas tu dia suruh kira faraid pasal datuk. Yang kita confuse datuk ni ada berapa orang isteri? Kalau kita belajar tadi, kalau dia dalam talak raj'i, maka isteri yang baru tadi pun dikira sebagai isteri datuk. Tapi rupanya tidak. Sebab
Sebab dia adalah janda berhias. Kan Datuk tak sempat nak usik lagi dia sudah pun ceraikan. Itu bukan tolak raj'i. Itu tolak bain. Sebab si isteri dia tadi pun boleh kahwin orang lain terus on the spot kan. Dia kata alang-alang duduk sini kahwin orang lain terus. Dia kata dah dah laki dia pun dari situ. So dia tak ada tempoh iddah. So isteri kedua tu yang baru diceraikan, dia tidak dikira sebagai waris faraid kepada datuk. Walaupun dia baru je bercerai, sebab dia tak ada iddah, sebab dia adalah janda berhias. Macam tu pula. Kan pening. Bukan pening, maknanya sedikit confused. Tapi itulah soalan faraid di peringkat universiti. Baca soalan mula-mula minit dah. Tak kira lagi. So ini tolak raj'i yang memang dalam tempoh iddah saya pun ada real case, maka dia layak untuk mewarisi. So bila kita convert, kita tulis dia sebagai isteri. So dia adalah seorang isteri tu. So bila dia cerita pula dia ada adik-beradik, iaitu 4 orang adik-beradik lelaki dan 5 orang adik-beradik perempuan. So itu fakta kes. So di dalam pengiraan yang saya bangunkan, apabila kita nak kira faraid, saya punya style lah. Saya akan cantumkan ataupun saya akan gabungkan antara anak lelaki dan anak perempuan bersama. Saya tak tulislah anak sulung perempuan, anak nombor 2 lelaki. Kalau macam tu dia akan jadi anak perempuan, anak lelaki, patut anak perempuan balik. So dia tak boleh kira ke umur pun. Sebab style saya nak suruh mudah kira, saya gabungkan. So dia kira ni ramai je lah anak-anak si mati ni sampai 9 orang. Mungkin isteri dia sudah pun meninggal lebih awal. So dia pun kahwin barulah. Dia kahwin baru tapi tak ada anak dengan isteri baru, tapi isteri baru tu pun diceraikan juga. Contoh kes ni lah kan, diceraikan juga tapi dalam tempoh iddah, tapi masih lagi layak lah. Sebenarnya bercerai dan tempoh iddah ini pun berlaku kepada Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf pun dia ada 4 orang isteri. Salah seorang isteri dia tu yang dia ceraikan dalam tempoh iddah. Kan? Tak tahulah kenapa dia ceraikan, tapi dalam tempoh iddah maka layak mewarisi lah. So saya kumpulkan antara anak perempuan dengan anak lelaki, jangan kira umur dia. So style saya ladies first. Dia ada reason kenapa kita letak perempuan dulu. Dia bukan sekadar apa kita sebut ladies first, tapi dalam faraid pun sebenarnya bagi saya kita letak ladies first, letak anak perempuan dulu. Sebab anak perempuan ni selalunya dia waris fardu. So bila datang hero anak lelaki, ada anak lelaki rupanya, so dia jadi ansabah. Macam tu. Boleh juga kalau nak letak 4 anak lelaki, 5 anak perempuan. Dia susunan tu, tapi style saya letak anak perempuan dulu. Kita kira terus berapa orang anak perempuan dia daripada yang sulung, yang tengah, yang bongsu, yang apa semua. Kalau 5 kita letak 5, maka kita buat anak perempuan 1, anak perempuan 2 sampai anak perempuan 5. Kita jangan letak 5 anak perempuan, 5 AP kan. 5 anak perempuan bukan salah, tapi itu bagi orang yang mahir. Bagi orang yang mahir, dia tu hanya tulis 5 anak perempuan, 4 anak lelaki, 5 AP dan 4 AL. Itu bagi orang yang mahir. Kita walaupun mahir, kita buat-buat tak mahir je lah. Buat tak mahir, maka style saya, setiap waris dia ada row masing-masing, dia ada baris masing-masing. So kita jangan buat macam kita ni pandai sangat, kita tulis aja 5 anak perempuan dan 4 anak lelaki. Walaupun benda tu betul dari segi fakta, tapi bila kita nak kira nanti, kita jadi pening. So jangan dibuat cara yang pening. Belajar dengan saya, kena buat cara saya. So cara saya ni dia akan jadi panjang lah. Sebab kalau 5 anak perempuan, kita kena tulis AP1, AP2, selalu saya tulis AP lah. Cuma lalu saya tulis lah anak perempuan 1, anak perempuan 2, anak perempuan 3, anak perempuan 4, anak perempuan 5, anak lelaki 1, anak lelaki 2, anak lelaki 3, anak lelaki 4. Kalau yang tanya tu dia kata dia nak belanja breakfast, dia tulis nama dia pula. Anak lelaki 1 nama apa? Dia boleh panjang lah sikit kan sebab dia nak belanja kita. Selalunya saya tak tanya nama pun kan. Saya just tulis dia punya hubungan je lah. Nama tu kalau dia bagi, kita tulis lah nama apa. Nama Zainab, Rokiah, Umi Kalsum ke apa ke. Tapi yang pentingnya setiap waris
setiap waris dia ada row, dia ada baris masing-masing. Kecuali dalam kes kematian berlapis, kita kena tulis nama. Sebab dia akan jadi confused lah. Ini dalam kes satu lapis kematian. So bila kita tulis macam tu, kita akan nampak jelas lah. Dia ada seorang isteri, si mati meninggalkan seorang isteri dan si mati meninggalkan 5 anak perempuan dan 4 anak lelaki. So kolom kedua ialah asal masalah. Asal masalah ni dalam mana-mana kiraan faraid kita kena cari asal masalah. Bukan cari masalah, cari asal masalah. Memang istilah dia asal masalah. Pokok kepada masalah. So pokok kepada masalah dalam faraid ini adalah berdasarkan kepada pecahan yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Yang selalu kita sebut itulah 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Dia datang pada situ je lah. So dalam kes ni si mati meninggalkan isteri, maka isteri mendapat 1/8. Kalaulah si mati tiada anak, isteri mendapat 1/4. Dalam kes ni dengan isteri tu memang dia tak ada anak. Cuma dia ada anak dengan isteri lain sebab dia disebut mak tiri tadi kan. Tapi tak kisahlah si mati ada anak dengan isteri mana pun, itu adalah anak kepada si mati. Jangan lihat kepada isteri tu. Lihat kepada si mati. Sebab tu kita kena convert balik kepada si mati. Si mati meninggalkan anak, maka isteri dapat 1/8. Jangan pula dia kata, saya kan tak ada anak dengan si mati. Awak yang tak ada anak, si mati ada anak. Si mati ada anak. Sebab soalan tu kan dia kata ibu tiri. Itu kita kena faham dulu fakta. So bila si mati ada anak, isteri dapat 1/8. So per 8 itulah dijadikan asal masalah. Macam tu. 8 tu dia panggil asal masalah sebab dia pembawah dia adalah 8. Maka isteri itu 1 sebab dia 1/8. Dia macam tu bendanya. 1/8 tu dia 8 tu duduk di atas. Isteri itu 1. Bakinya itu diberi kepada anak lelaki dan anak perempuan. Lizzakari mislu hazil unsayain. Itu memang kalau baca pun memang dalam Quran disebut lizzakari mislu hazil unsayain 2 kali. Iaitu dalam situasi anak lelaki dan anak perempuan dan juga adik-beradik lelaki dan adik-beradik perempuan. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 11 ayat 12 disebut lizzakari mislu hazil unsayain. Yang ni ramai yang faham ataupun bukan ramai yang faham, ramai yang tahu sebut 2 bagi anak lelaki dan 1 bagi anak perempuan. Lepas tu nisbah macam tu je lah. Nisbah macam tu lah lepas tu dia pun jadi tak ingat dah macam mana nak kira kan. So baki dia tu adalah diberi kepada anak lelaki dan anak perempuan, yang mana anak lelaki menerima 2 kali ganda daripada anak perempuan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Paling awal. So baki dia pada 1/8 ialah 7/8. Sebab tu saya buat 7 tu. Anak lelaki dan anak perempuan ni kita panggil asabah bil ghairi. Sebab dia adalah sama taraf, sama-sama anak dan dia 2 jantina yang berbeza. Jantina lelaki dan jantina perempuan berada pada satu tabaqah, pada status yang sama, itu anak. So anak dengan anak berbeza jantina, maka dia panggil asabah bil ghairi. Sebab asabah ni ada 3. Asabah bil ghairi, asabah bin nafsi mula-mula, kemudian asabah ma'al ghairi. Asabah bin nafsi ni untuk waris lelaki sahaja. Asabah ma'al ghairi ni untuk waris perempuan sahaja. Dalam kes ni bergabung, ada waris perempuan dan ada waris lelaki. Iaitu ada anak lelaki dan anak perempuan. Ini normal kitanya, normal masyarakat sekeliling kita ni ialah macam ni lah. Jadi selalunya asabah bil ghairi lah, sebab adanya waris lelaki dan adanya waris wanita. Kemudian dia sama darjat, maknanya anak dengan anak, bukannya anak dengan cucu, bukannya anak dengan mak saudara ke pak saudara ke, bukan. Anak sama anak, cuma dia ada lelaki dan ada perempuan, maka kita panggil dia asabah bil ghairi. Bila asabah bil ghairi ni nisbah dia ialah yang lelaki dapat 2 kali ganda daripada yang perempuan. Lizzakari mislu hazil unsayain. Jadi baki dia ialah 7/8. Sebab itulah dalam kurungan tu saya tulis 7. Sebab asal masalah dia 8, tolak isteri 1,
maka 9 orang adik-beradik tadi dia mendapat 7. Kalau jawab macam tu pun dia dah ada markah dah kalau dia peringkat STU ataupun STAM. Tapi dia tak habis lah. Tidak markah penuh lah. Sebab dia tahu dah 7/8. Lepas tu dia confuse. Jawab soalan lain lah dia kata. Soalan lain banyak lagi dia kata. Dia boleh dah markah tu sikit. Kemudian bagi yang belajar faraid, dia kena kira sampai habis. Dia tidak boleh sampai dekat situ saja. Sebab situ tu dia kira masih lagi umum. Itu yang belajar tafsir pun dia tahu untuk letak 7/8 tu. Tapi belajar faraid, dikatakan belajar faraid, dia kena kira sampai tasheh, sampai menyelesaikan masalah tersebut. Masalahnya macam mana 7/8 nak diberi kepada 9 orang adik-beradik. Itu kita pergi kepada kolom seterusnya. Dia panggil juzuk saham. Saya menamakan juzuk saham lah, bukan saya. Maknanya dia ada banyak istilah, antaranya adat ru'us, bilangan kepala hakiki. Ada yang menamakan juzuk saham sebab saham 7 itu kita akan juzukkan. Saya mengambil istilah yang lebih moden lah, istilah yang lebih baru. Dia panggil juz'us sahmi. Apabila saham 7 itu kita akan juzukkan dia kepada saham sebenar. Sebab saham anak lelaki 2, saham anak perempuan 1. Jadi 7 ni dia tak boleh nak bagi 9 orang adik-beradik. Sebab dia boleh bagi tapi dia tak membentuk angka bulat. Kadang-kadang kita kata tak boleh bagi, ada student engineering, boleh bagi je. Boleh je 7 bagi 9, kan dapatlah poin-poin dia, dapatlah pecahan dia, bla bla bla. Tak boleh bagi ni maksudnya dia tidak boleh membuahkan angka bulat. Kita kena angka bulat. Kalau 7 bagi 7, 1. 7 nak bagi 9 orang memang tak boleh lah. Dia tidak angka bulat. Jadi bila dia tidak angka bulat, maka kita kena pecahkan. Sebab itulah bila buat cara saya ni, kita panggil juzuk saham. Kolom yang kedua tu, kita tulislah anak perempuan tu sebagai 1. Sebab saham dia 1. So anak perempuan tu 1, 1, 1, 1, 1. Itu cara yang Ustaz Abdul Halim ajar. Sebab kalau kita tulis 5 anak perempuan, kita kena darab. 5 darab 1 sama dengan 5. Jadi rumit pula. Tak payah nak darab-darab. Dah dia 5 orang, tulis je 1, 1, 1, 1, 1. Sebab dia ajar cara daripada starting lagi, suruh mudah. So anak lelaki 2, 2, 2, 2. Sebab dia 2 nisbah 1. Dan 2 nisbah 1 ni hanya berlaku dalam asabah bil ghairi, bukan dalam asabah yang lain. Asabah yang lain, dia 1 je, dia tak ada nisbah. Asabah bin nafsi ataupun asabah ma'al ghairi dia hanya 1. Tapi yang asabah bil ghairi 2 nisbah 1. So kita tulis dulu 1 1 1 1 1 2 2 2 2. Dan kita tambah je lah. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 2 2 2 2, maka angkanya ialah 13. Sebab tu 13 duduk ke atas tu. Nampak juzuk saham tu 13 sebab hasil tambah 2 jadi 13. Jadi tasheh dia ialah 8 darab 13. 8 darab 13 104. Maka 104 tu adalah pembawah yang akhir lah. Ini kita bukannya nak belajar teknikal sangat, cuma ulang benda teori, tak ajar teknikal ni, belajar faraid macam mana. Jadi kena tahu jugalah. So pembawah dia ialah jadi 104 sebab 8 darab 13 104. So kita dapatlah tu dia punya tasheh hujung dia tu, penyebut kita panggil yang pembawah dia ialah 104. Jadi 1 darab 13 bagi isteri tadi, 1 darab 13 menjadi 13 per 104. 13 per 104 tu 1/8 lah sebenarnya. Sebab 104 bagi 13 dapat 1. 13 bagi 13 dapat 104 bagi 13 dapat 8. 13 per 13 dapat 1/8. Cuma kita besarkan. Kita besarkan 1/8 tu jadi 13 per 104. Yang lain tu 7 tu jangan darab 13. 7 tu kita darab 1. Sebab dia yang bawah. 7 darab 1 1, 7 darab 1 1, kemudian 7 darab 2 14. So isteri mendapat 13 per 104. Setiap anak perempuan mendapat 7 per 104. Setiap anak lelaki mendapat 14 per 104. So kalau dia ada 100,000, kita darab lah. 100,000 bahagi 104 darab 13. Dapatlah bahagian isteri.
So macam tu lah 7/104 darab 100,000 berapa. Itu saya tak kira dah tu. Itu boleh kira sendiri lah ataupun boleh tekan calculator lah. 14/104 darab 1,000 dapat berapa. Macam tu lah lebih kurang. So betul lah si anak lelaki mendapat 2 kali ganda daripada anak perempuan. Macam tu. Lepas tu baru boleh bincang kalau nak sama banyak. Jangan terus je datang, oh kita 9 beradik ni, kita pun ibu yang sama. Tak apalah, bagilah dekat mak tiri kita sebab dia yang jaga ayah kita. So bagi dia 1/8. Yang baki tu kita sama banyak. Terus je sama banyak sebelum mengetahui yang ni. Tak boleh, salah. Sebab kalau terus je bagi sama banyak, sebelum kira yang ni, dia akan jadi misrepresentation, misrepresentasi. Sebab tak tahu lagi berapa nak sama banyak dah. Dan dia akan mematikan ilmu faraid. Oh, tak payah belajar faraid. Bagi 1/8 dekat isteri, kita 9 beradik ni 1/9. Mati ilmu faraid, tak payah belajar faraid macam tu. Sebab aku sudah tak belajar faraid. Sebab dia nak bagi sama banyak terus. Dia boleh bagi sama banyak, tapi dia kena tahu yang ni dulu. Dia kena tahu dulu bahagian dia ialah sebenarnya 14/104. So bagi sama banyak, jadi 1/9. Jadi 14/104 tu berapa ratus ribu, berapa puluh ribu. So dia nak bagi dekat adik-beradik perempuan dia, adik-beradik perempuan dia pun dia sepatutnya bersyukur sebab adik-beradik lelaki dia bagi kat dia. Dia dapat sikit sebenarnya. Barulah ada rasa syukur, barulah rasa faham berapa sebenarnya dia bagi. Kan, kalaulah anak lelaki dapat 36,000, anak perempuan dapat 18,000. 18,000 lah sebab dia dah dua kan. Macam mana kita nak synchronize dua tu? Last kali sama-sama dapat 27,000 contohnya kan. So tahulah bahawasanya anak lelaki daripada 36 dia dah tolak 9. Yang kat situ daripada 18 dia tambah 9. Contohnya kan. So baru tahu semua orang dapat 27,000 seorang tu rupanya yang ni tolak 9, yang ni tambah 9. Itu contoh. Tapi lain kes lain lah dia punya kiraan. So saya nak ceritanya sama banyak itu boleh selepas mengetahui hak faraid. Sebab tu kalau orang kata kita hanya kira faraid apabila tak setuju sama banyak. Kalau dah setuju sama banyak, tak payah kira faraid. Itu salah. Sebab faraid datang dulu, baru sama banyak. Faraid dulu, kira faraid dulu, barulah decide nak sama banyak ke, tak nak sama banyak ke apa. Ataupun yang tak nak sama banyak, kita bagi dulu hak dia. Yang lain nak sama banyak lah. Kan? Macam contoh yang saya bagi dulu, anak bongsu tu dia tak nak bagi kepada kakak-kakak dia. Dia nak hak faraid dia kan. Sebab dia baru lepas grad, baru je dapat kerja yang tak berapa lagi. Dia nak beli motor lah, dia pergi pinang anak orang lah kan. So kalau dia bagi dekat kakak dia, tak cukup pula duit dia untuk beli motor kan. Dia kata, tak boleh lah, kakak-kakak dah ada suami masing-masing dah. Saya nak bagi faraid saya. Yang abang saya tu memang lah, dia gentleman, dia dah pencen dah. Dia bagilah kat adik-adik perempuan dia. Saya ni bongsu, saya nak faraid saya. Masalahnya masa kita meeting dengan kakak dia senyap je. Dia balik rumah, kakak dia balik tu dia call kita pula, "Tuan, saya tak setuju sama banyak, saya nak faraid saya." Lah, depan kakak engkau tadi, kakak datang pun macam tu je. Tapi kita kena bagi dia lah hak faraid dia sebab dia tak nak sama banyak. Kan? Lepas tu kakak dia pula, adik saya tak nak sama banyak. Adik saya nak hak dia. Yelah, apa saya tak beritahu? Mana saya tahu puan. Puan balik tu dia call saya balik. Dia kata duit kita tak bagi lagi sebab kita jual rumah dia kan. Kita jual rumah dia, cuma kita panggil untuk kita explain. Ada pula yang marah, kenapa tuan duk kira faraid kan kita datang nak sama banyak? Lah, memang kena kira faraid dulu lah. Kan? Kita datang tu siap bawa potluck masing-masing kenduri kat office saya. Setuju sebab dia adik-beradik dia nak sama banyak. Rupanya tak nak juga. So bukan isu kita nak mempengaruhi yang lelaki ni supaya ambil banyak, bukan. Kita nak explain faraid. Bila dia datang tu kita explain faraid dulu, begini. Tolak kos agent, tolak kos lawyer, beginilah lebih kurang bakinya. So kalau nak faraid macam ni, kalau nak sama banyak macam ni. Tapi masa tu pun saya tak buat lagi dia punya surat persetujuan, saya explain kan. Lepas ni saya akan bagi surat lah dengan pengiraan yang lebih tepat kan. Lepas tolak apa-apalah. Jadi dia tak sign lagi lah, dia setuju tu. Dia cuma setuju dalam meeting je. Lepas tu tak setuju pula. Yang tak setuju tu lah kita kena ikut sebab kita tak nak
kita panggil misrepresentation. Kita tak nak kita misrep dia, kita misguidance dia. Kita kena explain dekat dia, dia nak faraid dia. So ada logik lah dia nak faraid dia sebab dia baru lepas grad, dia kata macam tu lah lebih kurang. Cuma saya nasihatkan dia tak payahlah nak beli motor Y suku ke apa, beli motor untuk pergi kerja je lah. Nak pergi pinang nak orang tu tak apa. Dan kau dah kerja, kau dah ada motor, kalau kau okey orang terima je pinangan kan. Kan duit atau pusaka tu guna sebaiknya lah kan, guna sebaiknya kan. Yang si anak perempuan ni pun tak apalah, yang si anak lelaki tak bagi pun kau dapat tu, kau tak payah bagi kat suami kau. Kat suami kau mencari nafkah, ini adalah harta kau terima daripada kematian ayah kau. Bolehlah nak beli rantai ke, nak beli cincin kan. Dah suami kerkuk sangat kan. Masa ni bagi lah, dapat duit sendiri. Duit yang diterima pada harta pusaka, dia boleh kedekut. Muslimat ni dia boleh kedekut kan. Tak payah nak bagi suami sangat, dia beli apa dia mengidam kan. Selalunya orang perempuan ni nak beli emas ke apa. Masa ni lah belilah emas. Cakap sikit-sikit je lah kat suami tu. Tak banyak dapat. Sebab memang harta pusaka dia tak jadi harta pencarian, dan harta pusaka tu memang hak dia secara individu. Kan, memanglah dia akan tolonglah suami kan. Dia akan tolonglah suami sebagai isteri yang baik, tapi nak katanya hikmah dia ni antaranya sebab suami tu bila dia dapat banyak, dia tahu nasib baiklah dapat harta pusaka, dapatlah banyak, kebetulan anak masuk universiti, kan nak beli tu nak beli ni, alhamdulillah dia kata kan. Tak apalah, adik saya tu saya tak bagilah sama banyak, saya nak banyak jugalah, walaupun saya dah banyak duit, tapi kebetulan anak pula masuk universiti, nak guna banyak juga. Jadi semua tak nak bagi sama banyak, semua lagi faraid. Tak apalah nak katanya ni. Kan, sebab orang lelaki ni pun, yang perempuan janganlah rasa, alah abang aku tu dah nak pencen, banyak dah duit, tak nak juga bagi sama rata. Tak payah nak kecil hati, dia pun ada tanggungjawab dia. Bila dia terima duit, dia ada banyak tanggungjawab dia. Dia mungkin ada beberapa perkara lah. Dia mungkin tak apalah, cita-cita dia lah anak dia masuk universiti ke apa ke. Yang penting kalaulah tak setuju sama banyak, redalah dengan faraid, sebab itu adalah ketentuan Allah dan itulah sebaik-baik hukum sebenarnya. Tapi kalau sama banyak pun tak apa, bukan kata banyak tak banyak, cuma jangan memaksa sama banyak, sebab ada kadang-kadang dia bermasam muka bila tak sama banyak. Tapi sebenarnya kita kena memahami situasi waris-waris yang lain kan. Tapi ramai juga yang gentleman, dia bagi je dekat adik-adik dia, tak apalah bagi sama banyak lah, tak apa. Saya pun baru lepas pencen duit EPF tengah banyak apa semua kan, bagi sama banyak je dekat adik-adik saya. Selalunya yang sulung yang lelaki dia gentleman lah. Gentleman. Tapi lain lah situasi. So itu yang pertama. Contoh yang kedua, ini yang saya ingat hari ni kita dua contoh je kot. Contoh yang kedua ni, soalan ni macam mana? Ada soalan sebenarnya. Kakak saya mati meninggalkan seorang suami. Ni yang bertanya ni ialah adik-beradik dia. Dia kata kakak saya mati meninggalkan seorang suami, seorang ibu. Kakak dia mati meninggalkan suami dan meninggalkan ibu. Maknanya dia ada mak lagi, seorang anak perempuan, kakak dia ada seorang anak perempuan, dan dua orang adik-beradik kandung perempuan termasuk saya. So kakak dia tu maknanya dia 3 beradik perempuan. Kakak dia dan ada 2 lagi adik-beradik perempuan termasuk saya yang bertanya. Ayah telah meninggal dunia lebih awal daripada kakak saya. Macam mana pengiraan faraid bagi harta pusaka kakak saya tersebut? So yang mati ialah kakak dia. So kita kata si matilah. So si mati meninggalkan seorang suami. Dia ada suami dia. Kemudian dia ada ibu. Tapi ayah sudah pun meninggal awal. Kita letakkan kepada si mati tu. Kemudian dia ada seorang anak perempuan, dia tak ada anak lelaki. Ada anak perempuan je. Dan dia ada 2 orang lagi adik-beradik perempuan termasuk saya yang bertanya. So, adik-beradik perempuan ni, adik-beradik kandung perempuan, istilah yang saya guna ialah saudara seibu sebapa. Saya suka guna istilah tu lah sebab istilah tu yang guru faraid saya ajar. Walaupun tidak mengatakan istilah lain tu salah. Adik-beradik setengah guru tu, kalau macam P.U. Said ataupun Ustaz Husairi, dia menggunakan istilah adik-beradik.
adik-beradik kandung. Tapi saya suka menggunakan istilah saudara seibu sebapa. Sebab kandung tu, kandung yang macam mana pula kandung? Jadi kita seibu sebapa terus, adik-beradik tu kita panggil saudara. Kalau Ustaz Wan Ustaz Wan Abdul Halim dia menggunakan istilah saudara seibu sebapa lah. Dia lain bila kita ramai guru, dia ada istilah masing-masing yang tak ada salah, tak ada betul lah. Cuma pendekatan masing-masing. Saya menggunakan istilah saudara. Saudara seibu sebapa perempuan satu dan saudara seibu sebapa perempuan dua. Sebab dia kata si mati ni ada dua lagi adik-beradik perempuan juga. Perempuan juga. So dia memang tidak ada waris lelaki, tidak ada anak lelaki dan tidak ada adik-beradik lelaki. Lelakinya suami dia je. Suami itu sahaja lelaki. Banyak makan sayur kalau Ustaz Wadahli kata. Banyak makan sayur keluarga ni sebab lahir perempuan saja. So si mati meninggalkan seorang suami, seorang ibu, seorang anak perempuan dan dua orang saudara seibu sebapa perempuan. So kita senaraikan dulu. Semasa kita senaraikan, style saya kita letak pasangan terlebih dahulu. Kalau ada suami, letak suami. Kalau ada isteri, letak isteri. Macam yang tadi pun saya letak isteri terlebih dahulu. So kita letak pasangan terlebih dahulu, kita letak suami tu dulu. Walaupun dari segi umur mungkin ibu lebih tua daripada suami lah. Tapi kita letak suami dulu. Kalau di Kelantan sana kita panggil kepala mayat. Kepala mayat. Kita kira kepala mayat dulu. Ataupun di utara dia panggil pangku mayat. Tapi memang betul cara orang Melayu kita ni dia kira faraid, dia kira kepala mayat. Betul. Sebenarnya nak suruh mudah kira. Jadi berdasarkan spirit tu saya letak bahagian pasangan dulu. So kita letak suami dulu. Lepas suami tu ibu, kita letak bahagian yang atas dulu. Waris dia ke atas, jadi ibu. Kemudian ada anak perempuan. Kemudian baru kita letak adik-beradik. Sebab dia sedikit jauh. Saudara seibu sebapa perempuan satu, saudara seibu sebapa perempuan dua. Itu cara susun. Cara susun waris. Cara susun pun ada. Cara saya lah. Cara saya kena letak macam tu dulu. So yang kadar dia ni memang kita kena hafal lah. Ataupun kita kena rujuk jadual lah. Kita kena rujuk roda. Ataupun kena rujuk tafsir, kena rujuk Al-Quran lah. Kena rujuk dalil. So suami dia mendapat 1/4 dalam keadaan isteri yang mati itu ada anak. Isteri itu kan ada anak perempuan. So bila isteri itu ada anak, suami dapat 1/4. Kalau isteri tak ada anak, suami dapat 1/2. Walaupun si suami itu mungkin ada anak daripada isteri lain, tak kisahlah. Kan dah isteri tak ada anak, dia kahwin seorang lagi. So isteri yang tak ada anak dia ni banyak harta. Isteri yang ada anak ni tak ada harta. Sebab habiskan anak-anak kan. Rupanya isteri ada anak ni lah punya harta. Dia pula tak baik pula dengan adik-beradik isteri. Tak baik dengan adik-beradik isteri ada masalah lah. Sebab adik-beradik isteri dapat kan. Aduh lah. Realiti kadang-kadang bila dia berpoligami dia jadi terlupa pula. Dia jaga isteri dia tapi dia tak jaga adik-beradik isteri dia. Sedangkan harta isteri dia dapat kat adik-beradik. Sebab tak ada anak ataupun dalam kes ni ada anak perempuan. Itu yang realiti pengurusan yang duduk pening kepala. Cuma dari segi faraidnya, dia ada anak perempuan, jadi suami 1/4. Bila ada anak, ibu dapat 1/6. Kalau tak ada anak, ibu 1/3. Ibu dapat banyak lah. Kalau tak ada anak, selalu dapat lebih banyak lah. Bila ada anak, bahagian waris tu akan jadi kurang lah. Kerana bagi ke anak tu. So ibu dapat 1/6 sebab si mati ada anak. So anak perempuan ni seorang. Anak perempuan seorang dia dapat 1/2. Anak perempuan lebih daripada seorang dia dapat 2/3. Kalau anak perempuan dengan anak lelaki yang sobah bil ghairi macam tu. So dalam kes ni seorang anak perempuan dia dapat 1/2. So 1/4, 1/6, 1/2 ni dia memang fardu. Dia memang sudah pun disebut di dalam Al-Quran macam tu. Bukan kita yang reka, bukan ulama yang reka. Ini kalau tak ingat kena hafal lah. Kemudian saudara seibu sebapa perempuan. Ini pun ramai yang terlepas pandang sebab bila dia tengok anak perempuan dan adik-beradik perempuan, dia nak cari juga waris lelaki. Kalau yang tak mahir, dia akan cari pula pak saudara. Kan, sebab dia tak ada adik-beradik lelaki. Dia tahu kok pak saudara dia dapat. Sebenarnya tak perlu cari pak saudara kepada si mati. Memadai dengan adik-beradik perempuan, dia menjadi asabah kepada anak perempuan. Sebab anak perempuan dengan
saudara seibu sebapa perempuan ataupun saudara sebapa perempuan semati, dia boleh menjadi asabah. Yang dia panggil asabah ma'al ghairi. Asabah ma'al ghairi ni ramai yang terlepas pandang. So bila adanya adik-beradik perempuan, dengan anak perempuan tadi dia sudah pun cukup. Tak perlu mencari kepada bapa saudara apa semua. Tak perlu cari orang lelaki dah. Walaupun sama-sama perempuan, boleh. Sama-sama perempuan boleh. Sebab asabah ma'al ghairi ni memang sama-sama perempuan. Asabah bil ghairi, lelaki dan perempuan. Asabah bin nafsi, lelaki sahaja. So, tak perlu cari dah bapa saudara dia, memadai dengan baki. Yang asabah ni mengambil baki. Adik-beradik perempuan dia tu mengambil baki. Bersama-sama dengan adanya anak perempuan. Gitu. Kalau tak ada anak perempuan lain. Sekarang ni dia dah ada anak perempuan. So dia panggil asabah ma'al ghairi. So kadar dia ialah 1/4, 1/6, 1/2. 4/6/2 ni kita cari pembawah yang boleh masuk bawah 4, bawah 6, bawah 2. Kan? Dia panggil tamasul. Dia panggil bukan tamasul, dia panggil tawafuk. Tamasul tu kalau sama, dia ada tawafuk, tadakhul. Dia ada tamasul, tadakhul, tawafuk, tabayun. So 4/6/2, pembawah dia yang paling dekatnya ialah 12. Kalau kita tak mahir mungkin kita akan letak 24. Tapi sebenarnya 12 memadai sebab 12 boleh masuk bawah 4, 12 boleh masuk bawah 6, 12 boleh masuk bawah 2. Itulah dia panggil asal masalah. Asal masalah tu kita cari angka pembawah yang paling kecil yang boleh masuk di antara ketiga-tiga pecahan tadi. 4/6/2 tadi, pembawah dia ialah 12. Sebab itulah asal masalah dia 12. 12 bagi 4 dapat 3, 12 bagi 6 dapat 2, 12 bagi 2 dapat 6. Sebab tu timbulnya 326. Kan? Tak tahu lah faham tak faham, kita faham je lah. 326. Jadi bila 326, 12 tolak 3, tolak 2, tolak 6, bakinya 1. Sebab asabah tu baki. Asabah tu adalah baki. Baki selepas kita tolak 12 tolak 3, tolak 2, tolak 6, bakinya 1. Jadi yang lain tu sudah komplit lah. Suami dapat 3/12, ibu dapat 2/12, anak perempuan dapat 6/12. Lepas ni saya kena bawa yang tu untuk apa laser dia tu. Kemudian dia jadi masalah sikitnya 1/12. 1/12 tu perlu dibahagi kepada 2 orang sebab dia 2 beradik. Kan? 1/12 nak dibahagi 2 orang macam mana? Tak boleh lah. Sebab dia tak membentuk angka bulat. Boleh dapat 0.5. Tapi dia tak nak. Faraid ni dia tak boleh point. Dia kena pecahan tu angka bulat. Maka yang satu tu lah kita pecahkan kepada 2. Maka dia ada 2 orang, 1-1. Ni dia bukan 1 nisbah 2 apa semua. Dia 1-1 lah dapat 2 orang. Asabah ma'al ghairi ni 1-1 je. Tak ada laki dapat 2. So 1-1 dia jadilah juzuk saham dia 2. Jadi kita kena besarkan pecahan. 12 darab 2 jadi pembawah dia, tasahih dia adalah 24. Maka suami dapat 3 darab jadi 6. 6/24. Ibu dapat 4/24. 2 darab 2 tu 4. Anak perempuan 6 darab 2, 12. 12/24. 12/24 sama juga 6/12. Cuma kita nak sebutnya saudara seibu sebapa perempuan tu dia 1/12 tu tak boleh lah sebab nak bagi 2. Jadilah 1/24. Sebab bila dia nak bagi 2, bawah dia tu kena darab 2. Jadi 1/12 bagi 2, jadi setiap orang dapat 1/24. So yang bertanya ni dapat 1/24 lah. Sebab dia yang bertanya. Dia kata kakak dia meninggal. So 1/24, 1/24. So itu adalah contoh, 2 contoh pengiraan faraid yang kita bawa pada hari ni lah. Dia ada banyak lagi contoh tapi bukan dalam bentuk PowerPoint. Di iPad ni dia boleh tunjuk PowerPoint je. Kalau saya bawa laptop pun lepas ni. Sebab laptop dia boleh tunjuk PDF. Kalau PDF tu saya banyak lagi
contoh-contoh yang lain lah. Tapi kita bukannya nak belajar semua benda. Kita just nak pergi tunjuk beberapa contoh. Kemudian kita akan masuk beberapa perkara yang lain lah. Bulan depan kita akan masuk kepada aun. Bulan depan kita akan masuk kepada aun, iaitu pengecualian ataupun exception terhadap beberapa perkara. Kita akan masuk beberapa perkara exception lah, sebab saya kira surau ni kira dah advance lah, dah baru 2 tahun saya baca kat sini, jadi kita akan masuk kepada yang lebih tinggi lah. So saya ingat itu saja perkongsian saya untuk pagi ni. Kalau ada apa-apa soalan saya boleh, kalau tak ada. So pengiraan ni sebenarnya kita kena biasakan lah, dan nak belajar mengira ni sebenarnya dia kena masuk kelas lah. Dia kena masuk kelas betul-betul, dan kuliah-kuliah macam ni hanyalah untuk refresh, dan ialah yang datang kuliah subuh bukannya dia nak jam kepala nak kira betul. Tapi at least tahulah suami 1/4 kan. Suami 1/4 lah, ada anak. Kalau tak ada anak, banyak 1/2 macam tu. Tahu macam tu pun sebenarnya dah okey. Sebagai maklumat ataupun sebagai ilmu dalam kehidupan kita, supaya benda tu clear. Dan yang paling pentingnya kita kena kira faraid dulu sebelum kita nak bagi sama banyak, ataupun sebelum bermuafakat lah, nak tolak ke nak beli. Soalan apa? Kalaulah si mati ni dia adalah salah seorang shareholder syarikat, harta itu dibeli atas nama syarikat. So harta itu adalah harta syarikat. Yang menjadi pusaka ialah saham si mati sahaja. Contohnya dia syarikat 3 lah, syarikat dengan suami isteri ke, syarikat dengan kawan-kawan ke, dia ada share dia. So yang jadi pusakanya ialah saham tu, bukannya harta tu sendiri. Sebab harta syarikat boleh jalan lah. Yang rumahnya, yang pejabat apa semua, dia cuma share di dalam syarikat itu. Dia sepatutnya kalau nak mudah kita tukar ialah shareholder masukkan waris sebagai shareholder kat situ. Tapi kadang-kadang waris tu lah yang ramai sangat masuk dalam company tu pula, tak bisnes company. Tak boleh nak bisnes sebab itu antara masalah company. Apabila waris-waris masuk, bukan semua waris dia ada spirit bisnes, menyebabkan partner tu pula serabut dengan waris-waris ni. Aku nak bisnes pun dia nak duit. Sebab tu kadang-kadang company dia ada suatu konsep pewarisan, partner akan membayar share syarikat tu. So kita kira bahagian pusaka dia bahagian saham si mati. So kalaulah saham tu dalam bentuk harta alih, maka bahagian dia boleh dikira lah. Boleh dikira, contohnya saham dia ialah 50%, tapi duit cash ada 100,000, so 50,000 lah bahagian pusaka. So 50,000 tu, kalaulah partner tu susah nak kontrol waris-waris partner yang meninggal tu, dia akan belilah 50,000 tu. Ataupun salah seorang saja beli yang boleh pergi dengan bisnes tu, so yang lain tu dibahagi 50,000 tu mengikut faraid lah. Selalunya share ni dia akan jadi lambatlah sikit sebab dia melibatkan perjalanan. Company tu kena berjalan. Company tu mesti kena berjalan, kena bayar gaji, kena bisnes kena jalan lah. Kalau company tu tak berjalan kerana seorang mati, nanyalah bisnes. So waris-waris pun kena faham lah, bahagian tu akan ada, cuma pengurusan tu dia akan jadi sedikit lambat sebab nak kira share tadi, nak masukkan siapa dan siapa yang membeli tu dia kena bayar. Kemudian harta tu lah, harta company tu memang pemilikan tu sebab share dia ada, walaupun
bukan nama si mati, nama ABC Sdn Bhd, tapi kalaulah nak dibuang semua waris tadi, maka company tadi dia kena, siapa yang nak masuk tu dia kena bayar lah. Yang tu yang kena dikira mengikut nilai yang semasa tu. Kalaulah company tu ada kereta, ada office, so dinilaikan mengikut nilai yang semasa harta-harta company tu. So berapa saham dia? Kalau saham dia 50%, 50% itulah yang menjadi pusaka. Kadang-kadang bila company tak boleh nak bayar, dia terpaksa masukkan semua pemegang saham tu, semua waris tu sebagai pemegang saham lah. Tapi kalau waris tu jenis tak kisah, jalan je lah bisnes. Tapi kalau waris tu jenis nak duit, tu mula jadi pening kepala partner tu. Sebab tu lah kalau yang bisnes-bisnes besar, dia selalunya dia ada package dalam takaful tu, dia panggil dia memberi, dia takaful, dia insurance kan business partner tu. Kalau berlaku kematian, takaful yang akan bayar kepada saham yang mati tu, supaya partner tadi kekal mengambil alih. Partner ambil alih partner yang mati, tetapi jumlah itu dibayar oleh takaful. Jadi bisnes boleh run lah, tapi dia kena bayar lah premium setiap bulan ke every year. Cuma nak jawab soalan tuan tadi, maknanya pusaka tu kita kena kira nilaian company tu, aset dia, dan bahagian dia lah mengikut share dia. Mengikut share dia, itulah pusaka dia. Dan itu kena dari sudut pengurusannya, dia kena toleransi lah sikit, sebab bisnes sedang berjalan. Bisnes sedang berjalan, jangan disebabkan waris yang tamak ni, bisnes langsung tak ada. Kalau bisnes tu berjalan, kau dapat juga sebenarnya kalau kau maintain saham kat situ, berapa persen. Cuma dulu dapat ke ayah kau seorang, sekarang ni kau bagi je lah berapa pula. Macam tu lah lebih kurang. So dia, betul lah kalau pengurusan bagi yang bisnes, kita kena duduk dan kita kena betul-betul rancang dia punya itulah, supaya tidak mengganggu perjalanan bisnes tu. Itulah lebih kurang. Tapi penilaian dia berdasarkan market value harta mengikut saham si mati itulah. Wallahu alam. Jadi saya ingat itu saja. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu kerana kelemahan saya. Kita tutup majlis kita dengan baca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta